Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi di JB Auto World. So, di hadapan saya ada sebuah jentera Toyota Estima tahun 2012 di Jepun, tahun 2017 di Malaysia. Kereta ni dah cun-cun, cantik punya. Dah siap convert keli, design keli untuk anda. So, datang dengan cat yang sangat cantik, yang sangat premium, nano grey, siap special effect. Ada efek lagi kalau kena matahari nampak purple-purple kereta ni. Bahagian dalaman dia sangat-sangat cantik, sangat-sangat kemas, sangat-sangat nampak premium. Dia punya color ni sangat-sangat nampak premium. Tengok tu. Estima ni yang best sebab di tengah ni kosong tau. Bahagian tengah ni kosong. Jadi nak berjalan daripada depan sampai belakang pun boleh, tak ada masalah. Tu yang best Estima ni. Jom kita tengok bahagian belakang dia. Dia datang dengan dua power door, kiri dengan kanan. Senang nak masuk belah kiri boleh, masuk belah kanan boleh. Okey. Bahagian seat tengah ni ada dua seat lah. So dua seat ala-ala pilot seat kan. So rasa macam premium, still lagi rasa macam premium kalau naik kereta ni. Yang penting aircon, setiap row ada aircon. Itu sangat-sangat penting lah. Untuk kereta MPV nak selesa, setiap row kena ada aircon ni. Jadi korang, jom kita tengok bahagian belakang dia macam mana. Estima ni dia punya design dia sangat cantik, sangat-sangat sporty lah bagi saya dia punya design dia. Jadi kalau korang berminat dengan kereta ni, macam biasalah, boleh wasabi saya untuk detail yang lebih lanjut. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum.